Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afi binti Muhammad Asri dari kelas PPS 19. Hari ini saya akan menerangkan tentang satu hari satu saranan dalam bidang pendidikan serta berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan saranan saya dalam bidang pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum itu, saya akan membincangkan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan asas utama dalam pembentukan insan dan pembangunan sesebuah masyarakat dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya bertujuan melahirkan individu yang cemerlang dari sudut intelek, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, jiwa yang bertakwa dan masyarakat yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam Islam menjadi ajaran Islam dan menjadi garis panduan bagi seluruh mukmin di dalam dunia dari aspek pendidikan dan juga tujuan pendekatan. Saranan saya yang pertama iaitu memastikan sistem pendidikan berlandaskan tauhid, iaitu pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan harus mendidik mukmin untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk hidup yang tenteram serta aman dan bertanggungjawab sebagai hamba ya Allah serta khalifah di muka bumi Allah. Selain itu, firman Allah berkata, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, pendidikan Islam harus dijadikan ibadah sebagai kerangka besar dalam semua ilmu, sama ada ilmu agama maupun ilmu duniawi. Dengan ini, agama Islam akan tersebar luas mengikut landasan yang benar serta setiap mukmin dapat mengenali Allah dengan lebih dekat seperti mengajarkan ibadah dengan betul dan melakukan segala kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja untuk saranan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan saranan saya yang seterusnya, iaitu menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Seperti dalil Al-Quran, surah Az-Zumar ayat yang ke-9, iaitu, "Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sahaja yang dapat menerima pelajaran." Seperti yang kita tahu, ilmu merupakan asas segala kemajuan dan kejayaan dalam hidup manusia. Dalam Islam pula, ilmu bukan sekadar alat untuk dapatkan pekerjaan atau kemasyhuran, tetapi ialah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuliakan orang yang berilmu dan menempatkan mereka kepada kedudukan yang tinggi sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah tidak akan merendahkan seperti firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Seperti kita tahu, menuntut ilmu adalah satu jihad di jalan Allah. Contohnya, seorang pelajar yang bersungguh-sungguh belajar dengan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sedang berjuang di medan ilmu. Guru pula ialah untuk menyampaikan ilmu dengan ikhlas juga dapat pahala yang berterusan. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila manusia ini mati, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Dengan ini menunjukkan bahawa ilmu bukan sahaja untuk dunia, tetapi juga bekalan di akhirat. Dalam konteks pendidikan semasa ini, kita sering terperangkap dalam sistem peperiksaan yang semata-mata. Namun, Islam mengajar bahawa ilmu mesti disertai dengan adab dan akhlak.
Seorang yang tinggi ilmunya tetapi tidak berakhlak mulia tidak akan mendapat keberkatan ilmu tersebut. Kata-kata ulama terdahulu, menuntut ilmu selama bertahun-tahun bukanlah sekadar untuk menjadi pandai, tetapi untuk menjadi insan yang tunduk kepada Allah SWT. Oleh itu, para pelajar perlu menanamkan niat yang betul dalam menuntut ilmu. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk mencari keredaan Allah dan memberi manfaat kepada rakan yang lain. Sebagaimana guru pula untuk mendidik dengan penuh kasih sayang, meneladani akhlak Rasulullah SAW yang mendidik umat dengan hikmah, sabar dan lemah lembut. Akhir sekali, marilah kita menghayati bahawa menuntut ilmu adalah satu ibadah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT dan jadikan setiap hari sebagai peluang untuk menambah ilmu walaupun sedikit. Kerana setiap langkah ke arah ilmu adalah langkah menuju ke syurga. Maka dengan itu, tamatlah sudah saranan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan lagi saranan saya yang seterusnya, iaitu menjadikan ilmu sebagai jalan keimanan. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Fatir, ayat ke-28 berkata, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan duniawi, tetapi ilmu juga membawa kepada keimanan. Semakin seseorang itu berilmu, maka semakin dia akan tunduk kepada kebesaran Allah. Kerana dia mengetahui tentang kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Dalam pendidikan Islam, ilmu mesti membimbing manusia mengenali Tuhan, bukan untuk menjauh daripadanya, kerana untuk mendekatinya. Oleh itu, pelajar hendaklah belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, manakala guru pula membimbing dengan hikmah agar setiap ilmu menambah keimanan dan ketakwaan. Dalam riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, barang sesiapa dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka dia memberikannya kefahaman dalam agama. Dengan ini, kita diajar untuk mengenali Allah dalam bidang pendidikan dan kita haruslah belajar mengenali Allah dengan lebih dekat supaya kita mendapat keredaan Allah di dunia maupun di akhirat. Itu sahaja saranan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan lagi saranan saya yang seterusnya, iaitu menuntut ilmu sepanjang hayat. Ayat Al-Quran surah At-Taha 100-14 berkata, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Menuntut ilmu tidak terbatas pada usia atau tempat. Malah, ilmu adalah pelita kehidupan yang perlu dicari sepanjang hayat. Islam tidak membezakan antara ilmu agama dan dunia, kerana kedua-duanya membawa manfaat jika digunakan untuk kebaikan. Dengan ilmu kita dapat melakukan segala kebaikan dengan niat yang betul dan ikhlas kerana Allah SWT. Pelajar perlu terus belajar walaupun telah berjaya. Manakala guru juga perlu menambah ilmu walaupun sudah berjaya agar sentiasa relevan dalam mendidik. Dalam dunia moden yang kian berubah, semangat menuntut ilmu sepanjang hayat menjadikan umat Islam terus maju dan berdaya saing. Dengan ini, dalam konteks pendidikan, ilmu perlulah diterapkan untuk setiap masyarakat, tidak kira lapisan umur, kerana pada zaman sekarang yang makin giat bertumbuh, ilmu perlulah diterapkan dalam diri kerana
dengan adanya ilmu kita dapat belajar cara gunaan teknologi dan tidak juga lupa tentang ajaran kita yang sepatutnya. Kerana dengan adanya teknologi, kemungkinan kita juga boleh leka dengan duniawi. Dengan itu, adanya ilmu, kita perlulah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan adanya ilmu, kita tidak akan ketinggalan dan kita akan terus maju dengan berdaya saing. Dengan itu, tamatlah untuk saranan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup untuk pembentangan saya ialah pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bukan sekadar untuk melahirkan manusia berilmu, tetapi membentuk insan yang beriman, berakhlak dan bermanfaat kepada masyarakat. Kita sebagai seorang Muslim, kita perlulah menuntut ilmu dengan seikhlas hati kerana Allah SWT dan mengamalkan segala ilmu-ilmu yang diperolehi agar tidak menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlulah menyebarkan ilmu serta memperluaskan lagi agama Islam agar menambahkan lagi umat Islam, tetapi ajaran yang kita sebarkan haruslah yang benar dan tidak terpesong jauh daripada agama Islam yang sebenar. Dengan itu, tamatlah sudah pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.